Selamat datang ke Miri. Ini itinerary dan full cost untuk trip Miri 3 hari 2 malam. Flight Malaysia Airlines RM350 seorang. Apartmen 1 bilik untuk 2 malam RM550. Kereta RM300 untuk 48 jam. Minyak RM40. Hari pertama sampai je airport, kita terus drive ke Miri Crocodile Farm. Dewasa RM30, kanak-kanak RM15. Nak bagi makan buaya RM10. Nak ambil gambar dengan ular dan buaya pun RM10. Petang kita tengok sunset dekat luar Esplanade. Free. Dan esoknya kita drive ke Gua Niah. Nak masuk Gua Niah dewasa RM10. Naik bot pergi balik RM2. Hari kedua kita tengok sunset dekat Canada Hill. Free. Kalau ada masa boleh masuk Petroleum Museum. Hari ketiga kita je shopping saja sebelum tunggu flight balik petang. Tambah tolak darab bahagi dengan RM800 kita dah boleh explore Miri. Ni tak termasuk dengan makanan dan shopping. Dah sampai Miri mesti kena try mi kolok, laksa Sarawak dengan kek lapis. So next time kalau korang nampak ada tiket murah ke Miri, Grab je.